Nampak dah pecah. So bila ni dah pecah, dia tak pegang tayar, dia tak pegang knuckle ni. Dia tak tegak. Maknanya okay, hari ni kita ada nak share sikit pasal lower arm lah. Okay, sebab apa kita orang cakap lower arm? Okay, kereta ni owner datang, dia komplain bila kita bawa tu steering tu kadang-kadang tiba-tiba lari. Dia lari tiba. Bila saya check, tengok dia punya lower arm problem. Sebab apa? Ni tengok. Lower arm bojan lah, nampak dah pecah. So bila ni dah pecah, dia tak pegang tayar, dia tak pegang knuckle ni. Dia tak tegak. Maknanya dia akan lari. Dia sentiasa akan lari. So kalau macam ni pun alignment memang takkan dapat lah. Lepas tu dia punya ni pun sama. Bush belakang ni. Ni. Dia boleh cabut lah. Kalau ikut yang dia fit, dia duduk lekat. So solution dia tukar yang baru lah. Ini contoh yang baru dia. Tengok sini. Dia punya ni fit ketat. Memang tak boleh susah lah nak ni pakai tangan. Dia fit. Ini pun dia ketat. Nampak? Bush dia. Okay. So kalau korang ada masalah yang sama macam ni, boleh datang ke Sunway.